Aduh lah, penatnya weh, banyak kerja ni. Aduh, aku pun tak tahulah bila free ni. Tengoklah anak aku tu main buaian je kat tepi aku. Aduh, bapaknya dia lah tengah busy. Ini kalau mau minta makanan ni, aduh habislah aku lah. Hai. Tapi itulah saat lagi pun ada masa free. Tapi itulah tak tahu apa-apa pula aku nak buat apa ni. Selalu kalau waktu free aku tidur je. Tapi itulah, dah ada anak sekarang susah weh. Ajak pergi sana pergi sini. Habislah aku. Bos ni tak salah lagi dia free. Apa kata aku suruh bos belanja kita pergi Summer Carnival? Sekejap aku tengok cap. Kat mana paling dekat Summer Carnival dekat sini? Ush, ada. Dekat pertengahan, pertebulanan dan per yang lain. Ada dekat Brookhaven rupanya Summer Carnival. Lah, aku ingat dekat negara Bloxburg je ada. Nah, sekarang ni Brookhaven pun dah ada. Tapi aku nak bagi tahu bos pun takut juga. Aku ni sat lagi Kang suruh bos belanja tak pasal-pasal kena pecat aku. Tengoklah macam mana saya aku ceritalah dekat bos lepas habis kerja. Ayah, jomlah main lah. Bosanlah, adik pun laparnya. Jomlah. Bosan ayah, jomlah. Kalau tak adik menangis. Kalau tak adik menangis. Janganlah ya Allah, ayah tengah kerja ni. Itulah tadi ayah suruh tinggal dekat rumah, tak mau, kata nak ikutlah, tak buat pasal lah. Ini dah merengek nak makanan lah, bosan lah. Tu ayah kata baik tak ikut ayah. Alah, jomlah. Alah, bukan selalu punya. Please, adik bosan ni. Tempat ayah ni tak ada ke mainan ke, roller coaster ke, main kuda-kuda ke, tak ada ke ya? Bosan lah ya, mainan pun tak ada. Boleh lah ya. Jangan macam tu, ya Allah. Sabar sikit lagi. Ayah nak siap dah ni, Jom, ayah buat dulu. Okey, dah settle. Sekarang ni dah, jom kita pergi balik. Tidur je dekat rumah, tak ada nak pergi mana-mana. Jom. Alah, ya apalah, nak main. Nak main, ayah, cepatlah. Nak main. Aduh lah, habislah aku macam ni. Kalau cerita kat mak dia yang dia bosan, yang ayah dia ni tak layan dia ni. Aduh. Umar, kenapa ni Umar? Dekat meja saya ada apa-apa ke Umar? Bos. Bos dah habis kerja ke? Bos, sorry lah bertanya. Tadi tengok anak bos tu bosan je. Apa kata bos ajak dia pergi Summer Carnival? Alang-alang tu ajaklah kita orang semua bos. Kita orang tengah bosan ni bos. Please. Aduh, Summer Carnival dekat mana? Setahu aku tak ada Summer Carnival kat Brookhaven ni. Dekat Bloxburg adalah. Kenapa kat Brookhaven pula? Takkanlah Brookhaven ada. Brookhaven ni kecil je, mana ada Summer Carnival? Alah, bos ni tak tahu ke? Tak apa bos. Kalau bos on, saya bawa bos pergi Summer Carnival dekat Brookhaven. Tak apa, nanti saya tunjuk kat mana jalan dia. Tak apa, biar saya sediakan kereta. Macam cun tak cun. Jom bos, kesian anak bos tu. Asyik merengek, nak main-main. Kita ajak dia pergi Summer Carnival. Kita main sama-sama. Macam kalau macam tu, boleh lah. Pergi, sediakan kereta BMW yang boleh naikkan ramai ya. Sila, cepat. Lagi kan bertambah nangis lah budak tu. Aduh, mana anak ayah? Dah, sekejap lagi ayah bawa pergi jalan-jalan mainnya. Aduh. Zafran. Zafran sini dekat saya jap. Saya nak bagi tahu ni. Bagi tahu apa tu bos? Macam menarik je bos. Ada perlu yang saya bantu ke? Oh, tak ada. Saya nak informationkan. Sekejap lagi kita pergi jalan-jalan dekat Summer Carnival. Umar kata ada. Jadi saya nak minta tolong kamu untuk cakap ke semua orang
untuk ready lah, siap-siap pakai baju ke apa ke, nak bawa air ke. Sebab kita akan bergerak sekarang ni. Suruh dia orang ready. Oh, baik bos. Macam menarik ni. Serius apa belanja? Kalau macam tu jap. Saya naik atas jap bagi tahu yang lain. Suruh diorang siap-siap je. Ye dapat pergi Summer Carnival. Jap saya naik atas jap. Dah lah. Kita tengok Umar. Mana Umar? Umar dah siapkan kereta belum? Ini kalau tak siap juga ni, tak tahulah. Ush, warna pink. Inilah yang best. Sejak bila kucing buat persembahan kat sini ni? Main tumpahkan. Jangan siram kucing tu. Kucing tu kesian dia, pergi siram dia buat apa? Ya Allah. Macam-macam lah kamu ni. Dah jom. Kita pergi Summer Carnival lah. Jom kita naik kereta. Umar pun dah ready. Jom kita naik kereta. Umar, pastikan bawa elok-elok je. Jap kita tunggu yang lain jap. Jangan gerak lagi. Yang lain macam mana? Kamu ni lah. Jangan gerak lagi. Kamu ni pandai nak melawak dan prank je. Kita tunggu yang lain. Mana Umar? Kau ni nak bawa kita pergi airplane? Tak nak aku. Kena bayar mahal nak pergi Summer Carnival dekat Bloxburg. Base kat mana? Wish, ini Summer Carnival tu. Betul lah. Ada betul weh Summer Carnival dekat Brookhaven. Jom kita try turun. Umar, parking lah mana-mana dulu. Wish, apakah? Apa tu? Apatah? Serius lah. Ada Brookhaven Summer Carnival. Weh, biak betul. Weh, jom. Ya Allah, siapa pula kentut tu? Jom, masuk. Okey, pasal kau bang. Saya nak tiket untuk berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang bang. Boleh Cun. Nice. Okey. Ambil duitnya bang Okey, jom masuk. Wish, biar betik. Ini ke Summer Carnival yang diorang kata-katakan tu? Fulama. Dah jom kita masuk. Jom anak ayah. Nak main apa? Ayah belanja kamu. Dah jom. Kita tahu ayah pun kalau dah macam ni, ayah pun semangat. Ini apa? Lingkaran bola basket. Wow, baling bola. Jom. Beratur geng, beratur. Tak perlu ke? Okey. Woi, biar betul. Kakashi pun ada, tapi lain macam lah Kakashi main. Bukankah kita kena baling daripada bawah masuk ke atas? Ini lain. Dari atas bus. Abang Poli pun ada. Hui, bukan main betul lah dia orang ni. Dah jom. Tapi aku nak main. Let's go, kita main. Ayah pun nak ikut cara dia orang lah. Maklumlah ayah kan jiwa kanak-kanak. Macam mana ayah nak ambil? Sabar jap. Macam mana? Okey. Jom kita masuk kan. Masuk. Masuk. Inilah baru. Have fun. Let's go. Jom. Ush. Main tembak. Wow. Tiket. Apa ni? Tulis apa ni? 1 balon untuk kali 45 tiket. Tapi aku nak main. Bangun. Siapa tak nak bangun ni? Best nampak dia orang main weh. Tu. Kenapa duduk tengah tu? Tapi aku nak main. Jom. Kita tembak. Pam. Ush, kena 1. Okey, tembak lagi. Pam. Main gila lah weh. Kalah lagi. Aduh. Kenapa ni? Apa benda yang warna pink-pink ni? Full mak. Dah jom. Apa pula ni? Ini rumah siapa pula ke tengah-tengah ni? Sudah. Sejak bila dekat karnival ada rumah weh? Aduh. Encik, nak tengok magic tak? Magic? Sekejap saya tengok. Sekejap. Ini rumah ke apa? Jom kita masuk. Let's go. Wuish. Dalam ni pun ada basketball. Ini apa? Wow, ini tempat membeli teddy bear ke weh? Ni apa? Berbola. Baling. Kita baling. Ush, ini apa? Weh,
Ini bukan ke yang korang baling kat tengah ni, nanti belakang ni jatuh. Jom. Vin nak try main. Macam mana nak reset dia weh? Aduh. Macam-macam lah, tak boleh weh. Tak apalah. Jom kita try main benda lain pula. Kat atas ada apa? Kat atas ini macam tempat, ada tempat makan burger. Tak apalah. Ini apa? Ruang tamu. Ni apa? Tandas. Wow. Tak apa, kita naik atas pula. Yang atas ada apa? Wush, tandas lagi. Bilik lagi. Ini apa? Bilik lagi. Allah, orang tengah tidur. Tandas lagi. Wow, rumah ni memang besar weh. Jom kita tengok kat koridor ni ada apa. Kita buka pintu. Ini tutup pintu. Mana anak ayah nak pergi? Ada apa kat sini? Wow, gelongso. Apakah? Jom. 1, 2, 3. Yo! Bom! Oi! Weh, ada lagi. Okey, jom. Okey, 1, 2, 3. Bom! Laju je. Wow, bom! Wow! Wih, seronok wih. Jom kita terjun daripada sini pula. 1, 2. Sabar. Patah kaki. 2, 3. Pam! Pom! Ush, ada pelampung. Kita naik. Weh, kenapa kepala tembus? Alamak. Ini main apa ni? Korang benang apa orang naik ni lah pelampung? Siapa kentut? Busuk sangat. Aduh, tapi best weh rumah ni. Rumah ni memang best weh. Ada kereta juga. Garaj dia bukan main-main. Dah jom. Kita nak main apa ni? Roda berok. Apa dia ni? You must stay to get ticket. Earn ticket for reading. Wow. Jom kita try main. Jom. Kita masuk. Macam mana nak duduk? Macam mana nak boom? Wih. Tinggi. Aku dah lah takut. Full lama. Nak turun. Apa salah ada hantu kat sini? Cosplay hantu ke apa? Dah jom kita tengok ada apa lagi dekat sini. Siapa kentut dia? Full lama. Bukan main busuk. Jom. Kita tengok kat sini apa? Kat sini tak ada lagi ke? Diorang tengah usaha buat lagi weh. Tak apa. Jom kita tengok. Ini apa pula nama dia ni? Yellow Ovator. Wish, apa benda ni? Vi tak pernah main. Jom kita try masuk. Dah mula weh. Vi nak main. Alamak. Tak apalah, bagilah diorang main dulu. Jom kita beratur kat sini kan. Nak masuk nanti beratur. Vin depan. Jom kita beratur. Korang beratur belakang lah. Okey dah, jom naik. Vin nak naik. Okey. Tingginya. Alamak. Woi. Ya Allah weh. Tinggi gila. Weh, penatnya tingginya. Weh, tinggi gila. Dah jom kita main benda lain. Apa lagi yang ada? Tak ada apa lagi apa. Hadiah VIP. 3 hari lagi. Ini apa? Yang ni macam kerusi. Tak apa. So jom. Hadiah. Wow. Dapat hadiah ke weh? Jom kita tengok. Token Vin berapa? Sekejap kita kasih tunjuk dulu. Uish, 395. Kita boleh beli apa? Vin dah ada ni. Kena beli. Jom kita tengok apa lagi yang ada. Wow. Ini apa? Nampak macam menarik je. Weh, persembahan. Jom kita menari sekali. Jom. Aduh, ya Allah, penat weh. Apa salah aku sambung joget ni? Lagu dia syok sangat ni weh. Okeylah korang. Macam itulah untuk RP kita pada hari ni. Vin pergi Summer Carnival dengan Vin
punya pekerja dan kita tengok dapat ramai kawan-kawan baru. Jadi kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, comment and share. Dan jangan lupa last sekali untuk subscribe korang. Kalau korang dapat semua tu, korang komen lah. Korang ada tak dalam game? Kalau tak ada, lain kali korang join lah live in. Korang tekan button follow dekat TikTok. Boleh tak boleh? Itu saja untuk RP kali ni. Thank you semua. Bye-bye.